Kerana kalau you bantu sekolah Cina, ada orang yang akan cakap, tengok Timbalan Menteri DAP ini hanya jaga sekolah Cina sahaja. Tapi you pergi bantu sekolah kebangsaan, ada orang yang akan cakap juga, oh ini YB dari DAP sekarang hanya nak menjaga hati orang Melayu sahaja. Syawal ke-12 kita dan masih lagi bermood raya. Namun demikian, podcast Jangan Pacak Otak diteruskan untuk mengangkat intelek rakyat dan juga membawa wacana-wacana yang baik untuk santapan kita semua. Jadi hari ini kita cukup bertuah kerana kita ada bersama-sama dengan kita seorang timbalan menteri. Ini kali ketiga timbalan menteri datang ke konti JPO. Kalau boleh saya alu-alukan kedatangan yang berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan juga Ahli Parlimen Kulai. Apa khabar YB? Khabar baik, terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Cantik YB hari ini mengenakan baju kebaya. Terima kasih. Kebaya nyonya kuning cair. Nanti saya boleh cari, tanya kat YB di mana. Ini buatan Malaysia. Buatan Malaysia, itu yang paling penting. Our local designer. Yes. Betul. Okey YB, hari ini kita tak nak panjang-panjangkan bicara awalnya. Kita nak berbicara tentang komunikasi. Selalunya kalau kita bercakap tentang era digital ini, komunikasi sepatutnya di hujung jari. Tetapi apa yang berlaku sekarang kalau kita tengok di media sosial, seolah-olah komunikasi ini di luar sana sepatutnya memijakkan rakyat, membuatkan rakyat lebih faham isu dan sebagainya. Tetapi fitnah, adu domba dan politik benci yang menguasai media sosial. Kita akan kupas-kupaskan hari ini bersama dengan Timbalan Menteri Komunikasi sendiri. Ya. Saya akan cuba bagi soalan-soalan panas juga. Kita tak nak pajak otak pada soalan-soalan yang hanya menyokong kerajaan. Dan kita ada bersama dengan YB Teo Ni Ching. Jadi soalan pertama sebelum saya bercakap tentang soalan-soalan yang menjurus kepada isu, kita nak buka berkenalan lah, orang Melayu cakap bersoreh dulu dengan YB Timbalan Menteri kita. Ramai yang kenal tapi ada juga kelompok-kelompok yang masih lagi skeptikal siapa sebenarnya YB Timbalan Menteri daripada DAP ni. Ya? Jadi kalau kita boleh buka dulu, saya baca mengenai YB, latar belakang YB, biodata YB. Kita ada persamaan, kita dilahirkan tahun yang sama. Tapi jangan beritahu tahun YB, nanti mereka tahu umur. Dan juga kita berlatar belakangkan yang sama juga. Kita berlatar belakangkan undang-undang dan YB menjadi peguam dahulu sebelum melompat ke arena politik. Betul. Ya, dan memilih DAP. Jadi kita nak tahu kenapa masuk politik dan kenapa parti DAP. Okey, saya join DAP pada tahun 2008. Masa tu bila dia nak mula praktis sebagai seorang peguam? Saya masuk Jabatan Peguam Negara 2005. Saya pada masa yang lebih kurang sama, tapi saya kerja kat firma peguam. Dan masa tu saya rasa semua orang akan ingat pada zaman kami lah, pada zaman tu, tahun 2007 ada satu insiden yang memanglah shock the world. Hasil untuk mereka yang practice law lah, iaitu insiden video VK Lingam. Di mana kita nampak bahawa ada seorang peguam yang senior, kita cakap dalam telefon, kita tak pasti dia berbual dengan siapa, cakap dengan siapa, tetapi from the conversation agak-agaknya beliau sedang bercakap dengan seorang the judge, hakim yang cukup senior, and is about all is about judgment fixing. Jadi sebab tu tahun 2007 kita nampak ada Work for Justice 1.0. That is the very first one. Dan ini membangkitkan satu soalan kepada saya. Kita menjadi peguam because we want to uphold justice. Tetapi apabila ada this type of intervention, apabila judiciary system kita tak independent, dan bagaimana sebagai peguam ataupun seorang peguam bela, peguam cara, bagaimana nak uphold justice when they are always got this type of hidden hands here and there. Jadi pada tahun 2008 DAP buat satu tawaran kepada saya, tanya sama ada saya nak contest kat Sedang. Sekarang sudah tak ada kerusi Parlimen Sedang. Sekarang sudah dipanggil sebagai Kerusi Parlimen Bangi.
Jadi saya ambil beberapa hari untuk fikir keputusan sama ada saya nak tanding, kerana masa tu memang ada sedikit cabaran ataupun sedikit dilema. Saya baru praktis beberapa tahun, sejak 2005 kalau tak silap juga. So all was well in my legal practice. Tetapi dalam law firm saya juga ada seorang partner, dan beliau merupakan ahli parlimen daripada UMNO. Sekarang sudah tak ada masalah lah. Tapi pada tahun 2008 ini memang nampak pelik sikit. Ada seorang pekerja yang akan tanding di bawah tiket DAP, tetapi ada seorang partner yang akan tanding di bawah tiket UMNO. Jadi nampak tak bagus lah ataupun bagaimana. Jadi saya diminta untuk, kalau saya nak tanding, saya diminta untuk letak jawatan. Jadi saya pun fikirlah bagaimana saya nak join ke atau tak join ke, atau terus praktis dalam undang-undang ini lah. Tapi saya rasa akhirnya sebagai seorang pengguam, kita nak uphold justice, then we need to have an independent judiciary system. Dan kenapa negara lain ada judiciary system yang independent dan Malaysia tak ada? Bagi saya, jawapan pada masa tu adalah kerana kita tak ada two-party system di Malaysia. Kita tak ada. Di negara yang lain, hakim-hakim juga dilantik oleh kerajaan. Itu tak boleh lari. You takat di US ke, di UK ke, di Singapura ke, memang kerana kerajaan yang dapat mandate daripada rakyat. Dan oleh sebab tu, kerajaan berhak untuk lantik hakim. Tetapi, kalau kerajaan itu tak pernah tukar, adalah parti yang sama menjadi kerajaan hampirlah 60 tahun. Jadi, it's very difficult for you to expect the hakim akan menjadi independent dan tak takut interference daripada politik ke ataupun orang-orang yang lain, kerana mereka akan tahu bahawa bos mereka akan kekal kumpulan yang sama, orang yang sama. So I think kalau saya nak nampak two-party system diwujudkan di Malaysia, and I got this opportunity to contribute, I need to do my part. I need to play my role as well. Masa tu tak rasa boleh menang. Kerana DAP tak pernah menang kat kerusi Parlimen Sedang. Tak pernah kita menang. Tahun 2004, MCA menang kerusi Parlimen Sedang dengan majoriti yang lebih daripada 10,000 undi. So, tak ada orang rasa bahawa ini merupakan satu kerusi yang boleh dimenangi, dan pemimpin-pemimpin yang lain yang lebih aktif lah, semua sudah pergi ke kerusi-kerusi yang ada chance yang tinggi sikit. Jadi chance yang untuk kerusi yang nampaknya memang susah-susah. Jadi tetapi pada masa tu tak ada calon yang sesuai lagi. Jadi walaupun saya baru join parti pada 30 hari bulan Januari tahun 2008, pada bulan Februari DAP masa tu Tony Phua lah yang hubungi saya dan tawar saya untuk contest ataupun tanding kat kerusi Parlimen Sedang. Dan inilah tahun 2008 tsunami politik pertama di Malaysia. Betul. Jadi saya terus menang kat Sedang dengan majoriti yang lebih daripada 20,000. Jadi saya rasa kalau rakyat ataupun pengundi-pengundi kat Sedang memberi peluang ini kepada saya, walaupun saya orang muda, orang tak banyak pengalaman dalam politik juga, join parti hanya 1 bulan, tetapi mereka masih sudi untuk bagi saya peluang ini, dan saya rasa I need to focus on my political job first, peranan saya sebagai ahli parlimen. Jadi saya pun sejak masa tu tak balik ke legal practice lah. Terus sambung sebagai seorang ahli politik. Dan YB, saya percaya politik ini tidak asing dalam keluarga. Ada susul garur, keluarga juga terlibat dalam bidang politik ke atau bagaimana? Ada. Sebenarnya ayah saya memang ahli DAP juga. Dan beliau pernah jadi calon juga. Tetapi dia kena disqualified semasa proses penamaan calon. I see. So it was quite a painful experience for him. Kerana pada tahun, yang itu pada tahun 1986, dia juga last minute candidate.
Juga masalah, you tahulah pada zaman tu DAP adalah pembangkang, parti pembangkang saja. Jadi memang sangat susah nak cari kandidat. Jadi ayah saya pun tak sangka dia diminta untuk jadi kandidat, tetapi Tan Sri Keng Kesiang masa tu bukan Tan Sri lah, tapi cakap bahawa ada satu kerusi kat Parlimen Kurang, satu dun seat yang lagi tak ada kandidat, jadi minta tak ada calon, jadi minta ayah saya untuk tanding kat sana. Tetapi akhirnya kerana borang itu ada sedikit masalah, ada silap sikit. Kerana masa tu you perlu, sekarang pun sama lah, you perlu ada pencadang dan penyokong. Tetapi sekarang senang nak check, kerana kalau you semak kat website sudah tahu sama ada pencadang dan penyokong ini datang dari dun yang sama. Sangat senang. Tetapi masa tu mungkin hanya ada buku saja. Jadi kerja ini tak semak dengan baik-baik lah. Jadi salah seorang pencadang dan penyokong itu bukan daripada dun yang ayah saya tanding. Jadi oleh sebab tu ayah saya disqualified, dibatalkan. Ya, betul. Jadi dia rasa sangat-sangat sedih. Bukan kerana dia tak menang. Kerana kerusi tu saya rasa pun kerusi yang susah. Tapi the fact that you are being disqualified, banyak rumours di luar. Ada orang yang akan cakap, ayah, you ambil duit daripada MCA ke? Sebab tu you purposely disqualify yourself. So that MCA boleh walk over lah. Tak perlu tanding pun sudah menang. So bagi ayah saya memang dia rasa that is an insult. That was an insult. Tapi di-redeem, sudah terbalas dengan anaknya sendiri. Sekarang menjadi Timbalan Menteri Komunikasi. Sebelum itu Timbalan Menteri Pendidikan. Jadi YB, ada beza tak peranan sebagai Timbalan Menteri Pendidikan dan Timbalan Menteri Komunikasi? Dua portfolio berlainan. Cabarannya bagaimana? Memang portfolio yang sangat-sangat berbeza. Untuklah bidang pendidikan, saya rasa kerana dia sangat dekat dengan kita semua. Saya seorang ibu sama dengan Liana. Kami ada anak kat sekolah. Kami pun pernah menjadi seorang pelajar. Dan di Malaysia kita ada 5 juta orang ataupun pelajar kat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan guru-guru di sekolah rendah dan sekolah menengah adalah 400,000 orang. Jadi ini dalam Kementerian Pendidikan, stakeholdernya memang sangat ramai. Hampir semua orang ada soalan tentang pendidikan punya. Kerana sama ada mereka ada anak kat sekolah, mereka merupakan seorang guru, ataupun mereka ada ahli keluarga yang menjadi guru, ataupun yang tengah belajar ke dan sebagainya. So to me, education, tetapi Kementerian Pendidikan dia ada satu cabaran. Kerana sistem pendidikan kita yang mewujudkan sekolah vernacular. Itu sudah menjadi satu isu ataupun satu perkara yang selalu dipolitikkan. Jadi from that, you will know that almost everything you do cannot be right one. Kerana kalau you bantu sekolah Cina, ada orang yang akan cakap, tengok Timbalan Menteri DAP ini hanya jaga sekolah Cina sahaja. Tapi you pergi bantu sekolah kebangsaan, ada orang yang akan cakap juga, oh, ini YB dari DAP sekarang hanya nak menjaga hati orang Melayu sahaja untuklah menawan hati mereka. So it almost become a zero sum game. Allocation yang you bagi kepada sekolah ini akan dipolitikkan. Kenapa sekolah itu tak dapat? Apa-apa bantuan yang kami bagi kepada sekolah itu, ada orang yang akan bangkit, oh, kenapa sekolah ini yang dapat, kenapa bukan sekolah itu? So everything is a zero sum game. And it is so toxic that selain daripada itu, how to reform the education system is another hot topic. Kerana semua orang rasanya mereka adalah pakar dalam hal pendidikan. Ataupun mereka ada pandangan sendiri. Betul. Kita sebagai satu contohlah usaha kami untuk mansuhkan peperiksaan, ataupun sekurang-kurangnya kita bermula dengan kurangkan peperiksaan. Jadi pada tahun 2019 kami telah mansuhkan peperiksaan untuklah darjah 1, 2, 3. Because we want to move away from exam-based education kepada ataupun exam-oriented education systems kepada satu sistem yang lebih fokus kepada
kemejadian murid-murid. Character building dan sebagainya. Character building. Kerana kalau you nak buat pertandingan, memang ada orang yang akan dapat 100 markah, ada orang yang akan dapat 99. Tetapi you will focus on the one who get the 100, and then yang dapat tempat kedua tu rasanya bahawa serba salah kerana dia tak dapat 100%. So it's not really healthy competition and juga wujudkan banyak stres kepada pelajar-pelajar kita. Tetapi kalau kita boleh lebih fokus kepada kemejadian murid-murid, maksudnya it doesn't matter 100 points or 99 points, actually the difference is so small and we shouldn't pay too much attention to it. Tetapi kita ada masa yang lebih banyak untuk fokus kepada, okay, how is his character? Does he has the communication skills? How about his leadership skills? Dan juga kolaborasi. Jadi ini kita rasa bahawa ada impak yang lagi besar untuk seseorang murid, because when you go to the society, when you go to work, orang takkan tengok tunjuk keputusan anda untuk UPSR ataupun tingkatan 1, tetapi dia akan nampak, can you communicate well, do you have the leadership, can you show your leadership dan sebagainya. Tapi kalau everything is very very exam oriented, dan kita tahulah kelas PJ dikorbankan. YB sangat enthusiastic bercakap tentang hal pendidikan sebagai Timbalan Menteri Pendidikan. Sekarang Timbalan Menteri Komunikasi, cabarannya bagaimana pula? Okay, saya rasa cabaran sekarang pun agak mencabar juga. Kerana saya rasa cabaran sekarang berbeza dengan cabaran dahulu. If we talk about 20 years ago, 20 tahun dahulu, masa tu mungkin tak ada social media lagi, ataupun bukan semua orang ada akses kepada social media. So we're talking about 20, 25 years, even 30 years ago. Jadi kita perlu mempertahankan kebebasan media, kebebasan bersuara, kerana luang untuk kita berbicara sangat-sangat terhad. Surat khabar, mereka perlu dapat lesen daripada kerajaan. TV, hanya ada RTM ataupun media prima, ataupun Astro, tetapi you perlu bayar. Saya bukan seorang subscriber kepada Astro sampai sekarang. Jadi pada masa tu, sebelum zaman social media, apa yang kita nampak adalah luang tak cukup. Jadi oleh sebab itu, sangat senang untuk kerajaan nak control. Okay. Surat khabar, you banyak letak kenyataan media daripada Kisiang. Panggil you minum kopi. Betul tak? TV, you tak boleh ajak wakil-wakil daripada pembangkang. Okay, tak boleh pergi ke tak boleh bagi mereka airtime. So that is the different cabaran pada masa tu kerana luang yang terhad. Jadi zaman tu kita mempertahankan ataupun nak memperjuangkan untuk kebebasan bersuara, kebebasan media dan sebagainya. Tapi zaman sekarang sudah berbeza. Okay, semua orang boleh jadi media, kan? Memanglah masih ada media-media tradisi yang semua orang kena, sepertilah Berita Harian, Utusan, untuk surat khabar Cina, kita adalah Sinchu Daily, Nanyang The Star dan sebagainya, Sinar Harian, sebagainya. Ini adalah traditional media. Ada yang masih print surat khabar mereka, ada yang sudah tidak. Tetapi tak kira lah you ada beli surat khabar mereka atau tidak. Kita boleh akses kepada kandungan mereka melalui social media. Dan bukan itu sahaja, semua orang sekarang seolah bolehlah hasilkan konten kat social media. Dan kita boleh dan kita apa kita rasa bahawa bukan sahaja kita hanya akan follow ataupun read ataupun consume content yang dihasilkan oleh media-media yang terkenal ini, yang established ini. Tetapi kalau ada seorang lah yang upload satu video, bagi komen dia, mungkinlah dalam tempoh masa 30 minit ini sudah menjadi viral. Dan tetapi sama ada kandungan tersebut adalah sahih ataupun dia sebenarnya ada misunderstanding juga. So ini cabaran kita sekarang. Cabarannya adalah luang terlalu banyak. Semua orang boleh hasilkan konten. Dan akhirnya seperti yang disebut oleh Diana tadi, banyak fake news kat sana. Dan banyak ucapan-ucapan kebencian di sana. Kerana ini adalah konten
yang senang menjadi viral. That is the nature of social media yang kita panggil sebagai negativity bias. Kerana dia survey sudah ataupun sudah ada kajian yang tunjuk bahawa positive content bukan cakap mereka tak boleh jadi viral, ataupun penjelasan daripada kerajaan bukan cakap bahawa kerajaan tidak berhak untuklah menjawab soalan. Boleh, kita memang ada luang untuk menjawab soalan tu. Tetapi masalah sekarang ialah ada orang yang buat kenyataan yang palsu. Dan dia akan jadi lebih viral daripada kenyataan, daripada penjelasan itu. Ya, penjelasan tersebut. Inilah cabaran sekarang because of the nature of internet ataupun nature of the social media. Itu cabaran yang paling. Saya tertarik tadi mengatakan dulu kita boleh mengawal media kerana ruang lingkupnya terhad. Setengah orang je boleh mencapai public domain itu. Surat khabar, TV, melalui lesen. Tapi sekarang saya boleh, siapa-siapa saja boleh. Semua orang boleh jadi wartawan, semua orang boleh jadi newscaster, semua orang boleh jadi podcaster. Sekarang dan memviralkan isu. Tapi YB, selalunya orang kata bila ada peluang dan ruang untuk kita memberi penjelasan, memberi perkara sebenar, duduk sebenar satu perkara tu, selalunya kerajaan, mana-mana kerajaan pun, bukan kerajaan Madani ini. Kerajaan dulu pun daripada aspek medianya nampak sedikit ke belakang daripada pembangkang, kerana pembangkang itu membawa berita-berita sensasi, hentaman, cacian, makian kepada kerajaan. Dulu pun Pakatan Harapan menggunakan benda yang sama dalam bila kerajaan BN. Tetapi daripada segi prestasi kerajaan Madani, bagaimana YB melihat daripada segi komunikasi itu? Adakah betul-betul sampai kepada rakyat atau banyak lagi yang perlu diperbaiki? Saya rasa memanglah masih ada luang untuk kita tambah baik lagi. Tak bolehlah saya cakap bahawa kita sudah buat sangat-sangat bagus. Kerana saya rasa bagaimana kita nak memperangi berita palsu ini memang merupakan satu cabaran yang sangat besar. Dan bukan sahaja untuk kita di Malaysia, tetapi negara-negara yang lain juga. Dan kita nampak insiden yang berlaku kat UK tahun yang lalu, di mana ada seorang pemuda yang membunuh 3 orang budak kecil dalam dancing class. Tetapi tiba-tibanya ada orang influencer tak pergi ke social media yang cakap bahawa the murderer adalah seorang illegal immigrant. Dan oleh sebab itu UK menjadi havoc untuklah satu minggu lebih. Ada banyak orang yang pergilah seranglah tempat hostel yang ditinggal yang diduduki olehlah immigrants dan sebagainya. So that is actually, tetapi akhirnya walau sebenarnya pihak polis telah mengeluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa murderer tu sebenarnya bukan illegal immigrant, tetapi dia sebenarnya dilahirkan di Cardiff. Dan sebenarnya, ya memang ibu bapanya datang daripada luar negara, tetapi dia sebenarnya warga negara. Jadi dia bukanlah illegal immigrant ataupun seorang pengganas yang datang daripada negara asing dan sebagainya. But the fact is, people so angry, they went to street. Dan akhirnya create a havoc, the biggest lah saya rasa. Ini protes ke dan sebagainya kat UK for about a week, etc. So ini tunjuk kepada kami bahawa the danger of fake news, the danger of this type of viral content. Dan apa yang saya nampak ataupun saya teliti dari insiden ini adalah, walaupun pihak polis telah keluarkan kenyataan untuk menjelaskan isu ini, tetapi influencer itu sebenarnya nama dia Andrew Tate lah. Yang berminat boleh pergilah Google tentang dia. Kerana memang seorang yang sangat-sangat kontroversial. Kerana dia masih tak henti. Dia masih upload kat social media dia satu gambar. Dalam gambar tu you boleh nampak seorang lelaki, seorang dewasa, datang ke UK in a sampan, in a small boat, so one hand is a knife, yang ada blood, and then in the pocket is the UK pounds, etc. So dia masih upload konten yang bersifat racist ini, kebencian ini kat social media dia.
And that's why the government, UK government, tidak dapat hentikan the protest dalam tempoh masa yang singkat, tetapi ia berlangsung sepanjanglah lebih daripada 1 minggu. So I think cabaran yang dihadapi oleh semua kerajaan adalah how do we contain fake news? How can we take actions when people has this type of distrust towards the establishment? Itulah cabaran dia. Dan bagaimana kita nak mendidik masyarakat kita supaya menjadi lebih literasi digital, literasi media, ataupun kita cakap celek digital, celek media, supaya mereka tahu bahawa not everything you read is the truth. Correct. Dan bagaimana sebagailah seorang pengguna, sebagai seorang pembaca, bagaimana you nak verify content supaya you tak senanglah terperangkap olehlah ucapan-ucapan kebencian ini. Jadi saya rasa ini sangat-sangat penting dan perlulah menjadi satu skill, kemahiran untuk setiap warga Malaysia. Kerana saya selalulah bagi satu analog macam ni. We said driving is dangerous. Okay, is a compulsory skill we should have. Kalau boleh, kita semua nak belajar untuk memandu kereta kerana it really bring us a lot of convenience. But we also know it's very dangerous for you to drive in the road, and therefore kita perlu pergi ke kelas undang-undang. Kita perlu belajar, kita perlu pass the test. Tetapi sekarang kita tengok dalam dunia internet ini juga sangat-sangat dangerous. Bukan sahaja fake news tetapi scam, illegal online gambling dan sebagainya juga banyak. So we also need to spend time to understand the nature of internet dan juga memahami modus operandi olehlah scammer-scammer ini, dan juga lah faham bahawa apabila kita terima banyak informasi-informasi yang mungkin dalam tonnya agak negatif, baik, bagaimana kita nak buat verification, nak semak sebelum kita sebar. Saya rasa ini sangat-sangat penting. Fact checking itu. Okay, YB. Kita bercakap tentang prestasi komunikasi kerajaan Madani tadi. YB dah cakap ada keperluan untuk kita membuat literasi media kepada rakyat. Tetapi ada pengkritik yang mengatakan bahawa dulu Pakatan Harapan melaungkan kebebasan bersuara, mengkritik juga kerajaan lama dan juga kena pelbagai tindakan oleh kerajaan-kerajaan lama itu, ya, sampai dikatakan menyekang kebebasan bersuara. Tetapi kini pula dilihat seolah-olah kerajaan Madani ini mengambil tindakan juga kepada pengkritik. Bukan sahaja pengkritik yang berorientasikan politik, tetapi ada juga influencer-influencer yang sekarang bangkit mengkritik, diambil tindakan juga, terutamanya kalau isu melibatkan isu kaum dan agama. Jadi ada suara-suara di luar sana mengatakan 2 kali 5 sahaja Pakatan Harapan yang kerajaan dulu. Komen YB. Okey, jawapan saya ada seperti ini. Pertama, kebebasan untuk bersuara berbeza dengan kebebasan untuk menfitnah. Itu pertama. Saya nak bagi satu contoh. Jugalah menjadi satu isu yang viral bahawa adalah 1.2 juta warga China yang datang ke Malaysia dan tak balik. Itu saya banyak kali baca dah. Sampai sekarang kan. Berbagai kerajaan sama je isu tu. Okay, mungkin YB boleh respon. Dan satu lagi, tahun yang lalu lah saya rasa berlaku first incident kat Teluk Intan. Ada satu parade dan ada orang, mukanya memang macam lah orang Cina, yang pegang bendera negara China. Okay. Sebenarnya Menteri Dalam Negeri telah buat penjelasan kat Parlimen. Dan sebenarnya juga ada ketua balai polis ataupun ketua IPD yang telah keluar dan buat kenyataan bahawa apa yang berlaku di Teluk Intan itu tidak melibatkan warga Malaysia. Yang pegang bendera negara China tu adalah turis pelancong dari China. Kerana parade itu memang melibatkan banyak turis daripada luar negara, bukan sahaja China, tetapi ada yang datang dari Vietnam, ada yang datang dari Thailand, ada yang datang dari Taiwan juga. Tetapi masih orang dengan sengajanya ataupun mereka tak mau terima
kenyataan atau tak mau baca kenyataan penjelasan daripada pihak kerajaan, daripada Menteri Dalam Negeri, daripada pihak PDRM dan mengulangkan fakta yang salah. Jadi ini telah menjadi, ini saya rasa tak betul. Dan apa kesannya? Kesannya adalah apabila berita palsu ini teruslah disebarkan kepada golongan yang lebih besar, then of course it will create misunderstanding yang juga akan akibatkan peristiwa-peristiwa yang saya rasa tidak diingini oleh semua pihak. Ada juga satu insiden. Ada seorang bekas wartawan. Okay, sekarang sudah jadi warga emas lah. Yang tak tahu dari mana, tetapi tiba-tibanya kat social media dia cakap, Majlis Diraja-Raja buat satu keputusan untuk remove PMX. Itu tak betul. Itu tak betul because you are saying something that our kings did not decide. Itu tak betul. Jadi oleh sebab itu, because of the seriousness of the incident, akhirnya warga emas itu dibawa ke mahkamah. Jadi saya nak tegaskan di sini adalah, pertama, kita tak boleh, kita mempertahankan kebebasan bersuara, tetapi kebebasan bersuara berbeza dengan kebebasan untuk menfitnah. Itu yang penting. Dan apabila kita terus biarkan berita palsu untuk disebarkan, saya takut suatu hari insiden yang berlaku kat UK mungkin juga berulang kat Malaysia. Di Malaysia. And adakah itu yang sesuatu perkara yang kita nak? Mestilah tidak. Jadi saya rasa itu pertama. Dan kedua, kalau nak cakap bahawa kerajaan tidak mempertahankan hak rakyat untuk mengkritik kerajaan, saya rasa itu juga kurang adil. Kerana tahun yang lalu, kementerian saya juga membawa pindaan kepada Parlimen untuk membina Akta Komunikasi dan Multimedia. Memang ada orang yang akan cakap, bukankah Lulu janji bahawa nak mansuhkan? Saya akui bahawa kami setakat ini belum mansuhkan lagi, tetapi sekurang-kurangnya kita bawa pindaan ke Parlimen dan telah diluluskan di Parlimen juga, di mana kita telah insert ataupun kita telah masukkan illustration ataupun huraian untuk seperti Saktia tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan di bawah Section 233. Ini yang sesuatu perkara yang kita selalu cakap bahawa ada orang yang buat Saktia sahaja, tetapi akhirnya mereka disiasat oleh pihak polis. Tetapi kita sekarang telah masukkan dalamlah Akta Komunikasi dan Multimedia dan menyatakan bahawa kalau apa karya-karya yang berfungsi Satya, it cannot, it should not be seen as an offence under Section 233. Kerana isu yang kita nak tangani di sini adalah Section 233 adalah satu kesalahan yang kita nak tangani isu abuse of the network facility ataupun misuse of network facility. Jadi tetapi kita juga tak mau beri kuasa yang terlalu luas kepada kerajaan dan jugalah polis untuk ada orang yang kritik, teruslah buka file untuk siasat mereka di bawah Section 233 kerana misuse of network facility. Jadi kita faham bahawa tendensi ini tak bagus dan perlu dibetulkan, perlu dihentikan. Dan oleh sebab itu, kita masukkan 6 huraian yang di mana kita menjelaskan bahawa di bawah mana situasi sebenarnya dia bukanlah satu kesalahan di bawah Section 233. Kami belum mansuhkan Section 233 kerana kita rasa misuse of network facility masih merupakan satu isu yang perlu ditangani. Seperti sekarang, banyak aduan yang saya terima adalah dan sekarang oleh sebab deepfake sangat-sangat senang lah guna pakai. Ada banyak orang yang sekarang guna edit foto denganlah deepfake teknologi dan jual kat Telegram. Nak jual kat social media. Jadi ini juga kita rasa satu kesalahan yang kita perlulah ambil tindakan hasil untuk melindungi kanak-kanak kita. Kerana baru seminggu sahaja saya terima aduan daripada pelajar-pelajar daripada sekolah menengah di kawasan saya di mana
the female students, their photo were edited and so. Itu boleh juga jatuh bawah kesalahan 233. Betul. Dan kami sudah meningkatkan penalty supaya kalau kesalahan tersebut melibatkan mereka yang bawah umur 18 tahun, mereka akan terima satu hukuman yang lebih berat kalaulah didapati salah oleh mahkamah. Baik. Saya rasa berkenaan dengan isu pindaan kepada Akta Multimedia dan Komunikasi ni perlu dibawa satu forum khas. Sebab saya sendiri pun kurang mendapat input sebagainya. Ada 6 huraian itu ada penambahan kepada kesalahan minor untuk minor itu. Jadi saya rasa kita perlu war-warkan lebih lanjut YB. Nanti kita boleh buat forum khas mengenainya. Baik YB, kita teruskan soalan seterusnya. Bercakap tentang fake news tadi. Dulu kita ada akta fake news, berita palsu, akta berita palsu dimasukkan ketika Kerajaan Pakatan Harapan. Dan sekarang bila Kerajaan Pakatan Harapan 2.0 sekarang, Kerajaan Madani ini juga menghadapi isu yang sama, fake news. YB rasa wajar dikembalikan kembali akta berita palsu? Saya rasa perkara ini setakat pengetahuan saya lah, kerana saya seorang timbalan menteri, jadi saya tak duduk kat Jemaah Menteri, Mesyuarat Jemaah Menteri. Tetapi setakat ini ikut pengetahuan saya tak ada perbincangan tentang perkara ini ataupun tak ada satu keputusan untuk kembalikan akta berita palsu ini. Walaupun rakan saya Datuk Seri Azalina selalulah cakap, you yang mansuhkan akta tersebut dah sekarang. Ulang paku keras kembali kepada Pakatan Harapan ya, daripada UMNO. Okay. Betul. Jadi tak apalah. But I think setakat pengetahuan saya belum ada keputusan ataupun belum ada satu keputusan untuk kembalikan lagi lah. Dan saya rasakan tadi tertarik apa yang YB katakan, daripada mengambil penguasaan undang-undang, lebih baik kita buat jihad intelek rakyat itu. Kita bagi weapon itu kepada rakyat untuk menilai sendiri. Ya, untuk menolak sendiri berita palsu, buat fact checking dan sebagainya. Ini yang kita cuba bawakan dalam podcast Jangan Pajak Otak, supaya jangan pajak otak anda kepada social media, kepada influencer kepada mana-mana penyokong politik. Check sendiri, semak sendiri fakta itu dan dapatkan penilaian sebenar. YB, seterusnya polemik kaum dan agama sangat-sangat saya rasa serius sekarang. Bila parti yang berorientasikan kaum dan agama itu tidak menjadi kerajaan dan itu weapon yang mereka ada, it has been weaponized at a large scale now. Kita lihat ketika Ramadan baru-baru ni, adegan tanpa menampar, 3-4 tanpa menampar, dan dibuat oleh mereka-mereka yang sepatutnya mempunyai tahap kesabaran yang tinggi kan. Ini kita khawatir polemik kaum dan agama ini, politik yang digunakan politik kaum agama. Apa tindakan Kerajaan Madani untuk mengatasi isu ini? Saya rasa kita perlulah kerjasama daripada semua pihak. Dan saya rasa pengundi-pengundi juga memain satu peranan yang sangat penting. Because we choose our leaders. And kalaulah kita masihlah selalulah jatuh kepada taktik-taktik yang digunakan olehlah sebahagian ahli-ahli politik yang selalulah nak mainlah isu agama dan juga perkauman, saya rasa it's a very sad thing for the nation. Kami sudah, we should be so proud of Malaysia kerana kita satu negara yang multiracial, ada pelbagai bahasa dan jugalah pelbagai agama. It should be something we feel very proud. Dan apabila kita nak jual lah ataupun nak promosi lah Malaysia kepada pelancong-pelancong yang lain, inilah akan selalulah menjadi perkara-perkara yang kita nak highlight. Tetapi akhirnya kita nampak bahawa ada pemimpin-pemimpin dan oleh sebab mereka tak ada isu yang lain, mereka selalu dan dengan sengajanya mengguna pakai ataupun memperalatkan agama ataupun isu-isu perkauman untuklah membakalkan ini perasaan kebencian, which is not healthy. Kita sebagai seorang warga Malaysia, we need to promote unity. We need to promote harmony. Inilah peranan sebagailah seorang pemimpin. Kalau kita tak lead by example dan kita selalulah nak memainkan isu-isu perkauman, isu-isu agama, and then kami akan
mempecah belahkan masyarakat kita, which is definitely not good for the nation in long run. Kami sudah menjadi warga Malaysia for so long. Kan? Kami sudah bentuk Malaysia for so long. How long we need to, keep on repeating this type of argument, narrative dan juga lah propaganda. Jadi, saya rasa tanggungjawab ataslah semua orang. Ahli-ahli politik mestilah ada peranan sendiri. Dan pada masa yang sama, sebagai seorang pengundi, kami tolak ke ataupun kita masih sambut naratif-naratif sedemikian. Ini juga sangat-sangat penting. Kerana untuk ahli-ahli politik, mereka hanya nak dapat sokongan. Mereka nak dapat ini sokongan daripada penyokong-penyokong mereka. Saya tak cakap ini adalah salah. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang kami juga perlu berani buat sesuatu yang betul. Walaupun mungkinlah pengundi-pengundi tak sokong, tetapi ini menjadi tanggungjawab kami untuk mendidik mereka. Kerana kalau kita hanya ikut apa yang diminta olehlah pengundi-pengundi, tak kira lah apa kesannya selepaslah 2 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun, then kami dipimpin dan kami bukan pemimpin lagi. Jadi oleh sebab itu saya rasa cukup sedih hasil semasa sidang parlimen ataupun di luar sidang parlimen, kita nampak bahawa banyak isu dibangkit dengan sengajanya. Sepertilah isu yang saya sebut tadi, 1.2 million China citizen illegally overstay ke Malaysia. Walaupun Menteri Dalam Negeri sudah jawab kat parlimen, tetapi dalam perbahasan selepas tu masih ada ahli-ahli pembangkang yang bangkit isu yang sama. Seolah-olahnya mereka tak dengar ataupun tak tahu ataupun dengan sengajanya tak mau dengar penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri. Come on, we are member of parliament. We are whole accountable for whatever we said in the parliament. Jadi sebagai seorang menteri, timbalan menteri, saya tak boleh mislead the Dewan. Saya tak boleh mislead the Dewan denganlah membagilah fakta yang tak betul. Kerana kalau saya bagi fakta yang tak betul, saya boleh dirujuk kepada jawatan kuasa dan diambil tindakan. Jadi that is how we keep politician check. Kalaupun kita rasa bahawa jawapan penjelasan daripada seorang menteri dalam negeri di Dewan Rakyat juga tidak boleh dipercayai, then I will say there is no way for us to find out the truth anymore. How you want to find out the truth? Dia cakap dalam parlimen dia akan dipertanggungjawabkan dan ataslah ke semua kenyataan, dan kalau dia salah sebut, dia perlu betulkan. Kalau tidak, dia boleh dirujuk kepada jawatan kuasa. Tetapi masih ada ahli-ahli politik yang nak dengan sengajanya dah cakap, adalah 1.2 million China citizen yang overstay. MM2H ini adalah backdoor untuk warga China untuk dapat citizenship. Ada warga Malaysia, China yang masihlah memeganglah bendera negara China. All this type of wrong accusation dalam pandangan saya is very, very unfair. And we are creating kebencian terhadap sesuatu kaum dan sesuatu negara. Kenapa kita perlu buat demikian? Oleh sebab tu saya memang harap bahawa sebagai pengundi-pengundi, biarlah kita main peranan kami. We can decide sama ada kita nak menyambut ataupun kita nak tolak mana-mana pihak yang asyik mainkan isu perkauman walaupun penjelasan telah dibuat. Saya faham kalau kali pertama tak tahu, tak dapat penjelasan lagi. Hak kami untuk tanya soalan itu di parlimen. Then I fully respect. Kerana saya sebagai ahli parlimen sekarang sudah masuk tahun ke-17, tetapi saya boleh cakap lebih daripada 12 tahun saya menjadi pembangkang sahaja. Jadi hak untuk tanya soalan itu hak setiap orang ahli parlimen. Tetapi apabila penjelasan telah diberi oleh kerajaan, I think we need to respect the answer, kecuali kami ada bukti yang boleh mencabar kesahihan kenyataan daripada seseorang menteri tersebut. Okay, YB. Selalu kita dengar apa-apa yang berlaku di Malaysia ni semua salah DAP. Apa jadi pun salah DAP. Ya? Pembangkang jatuh, longkang kok pun salah. Saya pun selalu je. Saya bukan
Saya bukan ahli DAP ke, ahli Pakatan Harapan ke. Saya juga ada mengkritik DAP setengah perkara yang saya rasa saya tak berapa setuju, tetapi masih lagi dicop baruah DAP, penyokong DAP dan sebagainya. Tidak mengapa, itu part and parcel of aktivis politik. Tetapi apa pandangan YB kalau masih lagi dikatakan di luar sana DAP ini parti chauvinis, DAP ini parti kiasu, DAP ini parti yang ekstrim, semua salah DAP. Bagaimana peranan DAP sekarang sejak berada dalam kerajaan Madani? Saya rasa sepertilah pinjamlah buku ni. Promo buku. Pinjamlah buku ni. Jadi nasihat saya kepada semua dan jugalah seruan saya kepada semua penonton-penonton podcast ini ataupun semua pengundi-pengundi di luar, jangan pajak otak. Ini adalah satu label yang telah diletak kat DAP sejaklah zaman UMNO. Dah jadi kawan sekarang. Tetapi sekarang dalam nampaklah semua parti politik kat Malaysia, kami semua pernah bekerja sama. Betul tak? Betul. Sekarang DAP duduk dalam kerajaan bersama dengan UMNO. Tapi sebelum ini kami juga pernah duduk dalam kerajaan bersama dengan Bersatu, bersama dengan PAS. Apabila kita duduk dalam kerajaan, tak ada orang yang akan cakap bahawa DAP adalah racist, adalah chauvinis. Dan banyak yang puji DAP, pemimpin DAP. Saya masih ingat Tun Dr. Mahathir menghadiri convention DAP dan cakap bahawa, wah, dia tak tahu lagu parti DAP adalah dalam bahasa Malaysia. Dia cakap lagu parti untuk MCA bukan dalam bahasa Malaysia, tetapi lagu parti DAP adalah dalam bahasa Malaysia. Dan dia juga dengar perbahasan-perbahasan, bukan semualah tetapi sedikit perbahasan. Dan perbahasan ini oleh pemimpin-pemimpin kami kebanyakan masa menggunakan pakai bahasa kebangsaan juga. Jadi saya rasa all this label, saya harap bahawa biarlah kita gunalah mata kita untuk menilai sendiri. YB, saya suka tu dia mempromosikan podcast dan juga buku Jangan Pajak Otak. Terima kasih. Soalan terakhir YB, kita dah menginjak 50 minit. Soalan terakhir saya sebagai wanita pemimpin, ketua wanita DAP, sebagai ketua DAP di Johor, banyak hat yang YB pakai ni ya. Apa harapan YB untuk Malaysia? Dan juga sedikit pesan-pesanan kepada wanita-wanita muda di luar sana yang mungkin mahu mengikut jejak langkah YB. Silakan. Okey, kita hanya ada lebih kurang 10% ahli parlimen adalah wanita. Ini satu statistik yang sangat-sangat rendah. Dan having said that, saya juga perlu nyatakan di sini bahawa saya rasa sangat-sangat bangga sebagai seorang ahli DAP kerana DAP mempunyai jumlah ahli parlimen wanita yang paling besar. DAP mempunyai 40 orang ahli parlimen dan 10 orang adalah wanita. Maksudnya 25% wakil rakyat ataupun ahli parlimen kami adalah wanita. Sama juga untuk adun. Sama juga. Kami juga ada 25% punya adun merupakan wanita. Jadi saya boleh cakap, saya berani cakap di sini bahawa, saya rasa tak ada orang yang akan mencabar saya. Saya berani cakap di sini bahawa kalau kita nak cakap tentang women empowerment, DAP merupakan parti politik yang paling progresif kat seluruh Malaysia. Dan bukan itu sahaja, dalamlah Kongres DAP yang barulah dianjurkan pada 16 hari bulan Mac yang lalu, Anthony sebagailah Setiausaha Agung DAP telah buat dua pengumuman yang sangat penting. Pertama, beliau cakap pada PRU yang akan datang, iaitu PRU ke-16, kami akan letak 30% calon wanita. Beliau merupakan pemimpin parti pertama yang berani buat komitmen sebegini. Dan dia dalam ucapan dia ulang, dia cakap ini bukan janji, ini bukan committed, tetapi ini adalah satu perkara yang dia akan laksanakan menjelang PRU ke-16. Jadi saya juga perlu menyeru kepada semua penonton-penonton podcast ini. I know masih banyak orang yang fikir bahawa politik is for men.
Politik tak wanita mesra. Tak sesuai untuk wanita. Tak sesuai untuk wanita. Lebih baiklah kita hanya berdiri kat belakang. Biarlah lelaki yang duduk kat depan ataupun berdiri kat depan. I think it's time for us to break this glass ceiling. Dan kita hanya mampu break glass ceiling ini kalau ada lebih banyak wanita yang sudi menerima cabaran ini dan jugalah sama-sama memikul tanggungjawab ini. Jadi saya harap oleh sebab DAP ada satu track record yang sangat bagus untuk sesiapa yang minat politik, bolehlah mempertimbangkan DAP. Tetapi sekiranya bukan DAP, I would also encourage the youngers outside, not so younger also okay, to be brave enough untuklah pergilah explore bidang politik dan carilah mana parti politik yang sesuai, yang lebih sesuai untuk anda, kerana memang kita perlu nampak lebih banyak wajah wanita yang melibatkan diri dalam bidang politik. Itu dia YB Timbalan Menteri Teo Nee Ching. Banyak tadi saya promosi tentang DAP, saya nak buat disclaimer di sini. Parti DAP tidak beri apa-apa sumbangan kepada JPO. Ini bukan berbayar. Kita memang panggil, malah kita panggil juga Parti PAS, Parti Bersatu, kerana kita nak mengangkat politik bipartisan itu, politik bina negara, dan kita nak tengok bukan saja kerajaan berfungsi, tetapi kita nak juga pembangkang juga berfungsi, membawa semak dan iman. Jadi jangan kata kami ni dibayar sepenuhnya lah baru DAP, tak ada ya. Kita pelawa juga Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Berjuang atau mana-mana parti lain yang nak bersama promosikan mana baik untuk negara, kita akan sokong. Mana salah, of course kita akan bantah. Tetapi mana-mana pun yang paling penting ialah konsep bina negara dan mengutamakan rakyat itu. Terima kasih kepada YB Teo Nee Ching kerana bersama-sama dengan kami. Jangan pajak otak. InsyaAllah kita bawa lagi daripada Kementerian Komunikasi itu, kerana kita nak tahu juga pindaan-pindaan terbaru yang dibuat, bukan sahaja untuk menyekat kebebasan suara, tetapi juga enhance dan memberi lebih tambah nilai kepada demokrasi di Malaysia itu. Kita akan bawakan. Jadi terima kasih kepada yang menonton. Selamat Hari Raya Aidilfitri lagi. Kita raya sebulan. Ada open house YB nanti akan hadir. Dan terima kasih YB sekali lagi. Sama-sama. Dari saya Liana Mazuki. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Dan saya Teo Nee Ching. kita jumpa lagi minggu-minggu depan. Assalamualaikum.